Wah, ombak dia kuat sangat. Hello, welcome back to my channel. Good morning from Koh Lanta. Jom kita pergi cari breakfast. Okay, kami day 2 kami nak pergi makan. Ni adalah salah satu kedai halal juga. Kalau you nak tengok, kat sini lah. Cari Lanta Cottage ni, depan Lanta Cottage. Ini salah satu restoran yang boleh makan halal. Wih, ombak dia kuat sih. Ombak dia kuat, tak boleh mandi langsung. Massage. Ni banyak massage ni. Ni pun massage tempat. Tak boleh. Kami berhenti nak lepak-lepak, minum kopi. Dekat sini Klong Ning Beach, kita panggil Klong Ning. Kat sini cantik lagi lah. Saya prefer duduk belah sini, Klong Ning Beach. Kan? Oi! Oi, soi doi. Ha? Tali. Tali masalah. Korang tengok betapa kuatnya angin. Ombak dia jangan cakap lah, memang kuat. Tinggi sebenarnya ombak dia ni. Sebab dalam handphone tak nampak sangat. Kalau you pergi real life, memang tinggi ombak dia. Tengok Klong Ning Beach ni, betul-betul seafront tau. Dia punya resort kat tepi ni. I prefer kat sini lagi, cantik. Wow, cantik. Ombak dia tinggi sebenarnya. Kalau tengok real kan, memang tinggi. Ni saya duduk tinggi. Ni viewpoint restaurant. Wih, cantik. Jadi kalau cantik dalam dia masuk sana kena makan minum, baru boleh tengok view, ambil gambar. Yalah. Kita nak pergi tengok lampu restoran halal. Just nak explore. Private road. Kita turun bawah nanti nak naik besok mampu. Ha? Boleh ke? Ha? Cannot. Kita tengok, nak tengok. Masuk dalam, tengok. Open. Tutup lah. Oh, kedai katuk pula. No ha. Biasa budak ada buat. Dia ada putih banyak. Dia ni. Ini pattern lain. Pattern lain. Dia makan kelapa sawit. Ada kencing. Okey, jom kita pergi tengok National Park. Tapi kita tak masuk lah. Tengok apa ada kat luar tu. Dalam perjalanan tengok banyak monkey. Kena bayar entrance fee kenderaan dan per person. Tengok dekat chart tu.
Okey, jom kita pergi makan tempat kita survey tengah hari tadi. Cantik sunset dia. Kita orang nak pergi massage dekat area resort. Jom tengok. Kaki. Ni. Thai massage. Okey. Jom kita explore hotel hari ni. Semalam tak sempat. Welcome to the jungle. Tu ada hammock. Okay. Tak ada orang sebab low season. uh, 100 meter to the beach. Yang ni kita panggil Long Beach, area kami punya resort. Okey, selepas ni kita nak check out dan nak pergi brunch. Okey, dah sampai Miami Restaurant. Dekat dalam ni ada resort. Jom kita tengok apa yang kita order.
tepi jalan dekat sini dulu, no? Lanta Miami Resort. Ni recommended ni. Tak tahulah rasa dia lagu mana, kita tengok dulu. Wow, hotel dia memang cantik. Betul-betul beachfront, nampak? Dia punya bungalow. Swimming pool dia pun cantik, tengok tu. Swimming pool dia pun, oh, wow, amazing. Wih, bestnya kat sini. Banyak penduduk kat sini. Sini lagi best, no? Lagi best, oh. Beho. Oh, Bukan Wayaho, bukan Beho. best, oh. Ni restoran dia. Muslim owned. Tengok ni aktiviti. Tapi musim-musim ni tak ada lah aktiviti. Tengok bilik berapa harga? Oh, ni dia punya bilik. Alah, korang Google je dekat booking.com tu, Miami Beach Resort, Kotlanta. So, you guys, Okey, sampai sini saja dari Kotlanta. Kita jumpa lagi. Jangan lupa subscribe my channel. Bye.